mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Korang semua bayangkan kalau media Vietnam sendiri pun percaya dengan fitnah Konoha, siapa lagi yang nak percayakan kita? Dalam perkembangan terbaharu yang mengejutkan dunia bola sepak serantau, media Vietnam kini dipercayai telah terjebak dalam menyebarkan satu fitnah yang berpunca daripada laporan tidak sahih oleh media Indonesia. Fitnah tersebut mendakwa bahawa Malaysia bakal dikenakan tindakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Berikutan tindakan negara ini kononnya menaturalisasikan beberapa pemain warisan yang tidak sah untuk memperkuatkan skuad kebangsaan. Antara nama yang disebut dalam laporan berkenaan termasuklah Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, John Irazabal, Facundo Garces dan Imanol Machuca. Kelima-lima pemain ini telah pun membuat penampilan bersama skuad Harimau Malaya dalam perlawanan kelayakan Piala Asia yang lalu dan mereka telah memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan pasukan kebangsaan. Kontroversi ini bermula apabila beberapa portal berita Indonesia menyiarkan laporan palsu yang mendakwa bahawa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia sedang menyiasat dan bersedia untuk mengambil tindakan terhadap Malaysia kerana dikatakan telah melanggar peraturan berkaitan proses naturalisasi pemain. Naturalisasi dengan warisan pun tak pandai nak bezakan. Dakwaan tersebut menyebut bahawa pemain-pemain warisan ini tidak mempunyai dokumen lengkap atau hubungan warisan yang sah secara rasmi dengan Malaysia. Tanpa disertakan sebarang bukti rasmi atau kenyataan daripada FIFA, laporan itu menyatakan bahawa Malaysia akan dikenakan hukuman termasuk penggantungan dari pertandingan antarabangsa dan denda berjuta-juta dolar. Mungkin mereka sudah sering kali didenda FIFA, jadi tidak hairanlah kalau mereka nak sangat tengok Malaysia pula yang kena denda. Lebih menggeruhkan keadaan lagi apabila media Vietnam yang sering dipercayai oleh fans mereka itu mengambil laporan tersebut bulat-bulat dan menyiarkannya tanpa melakukan sebarang semakan fakta. Pemula sukan terkenal Vietnam, Quang Huy, antara individu yang paling lantang menyuarakan dakwaan ini di pelbagai saluran media Vietnam. Beliau turut mendesak agar FIFA menjalankan siasatan ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia dan selidik peranan Tunku Ismail. Pemula sukan Vietnam itu menganggap Tunku Ismail adalah dalang terbesar. Dia menganggap Tunku Ismail salah guna kuasa dalam mempercepatkan proses warisan pemain berkenaan. Sikap tidak bertanggungjawab ini mencetuskan gelombang persepsi negatif dalam kalangan peminat bola sepak Vietnam terhadap Malaysia. Namun begitu, FM dalam satu kenyataan rasmi sebelum ini telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut dan menegaskan bahawa proses kesemua pemain warisan ini telah dijalankan secara telus dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Malah kelima-lima pemain terbabit telah pun mendapat kelulusan rasmi daripada FIFA untuk mewakili Malaysia berdasarkan keturunan sama ada melalui ibu bapa atau datuk nenek yang berasal dari Malaysia. Presiden FM turut menjelaskan bahawa segala dokumentasi telah dikemukakan kepada FIFA dan diperakui sah sekaligus menolak segala dakwaan tidak berasas yang disebarkan oleh media Indonesia dan dicanang oleh media Vietnam. Menurut laporan rasmi, ketika ini tiada sebarang bukti atau kenyataan rasmi dikeluarkan oleh FIFA atau AFC yang mengesahkan sebarang siasatan atau tindakan yang bakal dikenakan terhadap Malaysia. Artikel-artikel yang tersebar di media Indonesia hanyalah berdasarkan spekulasi semata-mata tanpa sumber yang sahih. Saya menifatkan dakwaan ini sebagai penipuan warga Konoha yang direka untuk menjejaskan reputasi Malaysia kerana mereka sudah melihat Malaysia semakin meningkat di pentas bola sepak Asia Tenggara ketika ini. Kelima-lima pemain ini telah mendapat lampu hijau daripada FIFA untuk mewakili negara sebelum aksi menentang Vietnam. Isu ini membuktikan betapa pentingnya integriti kewartawanan dalam melaporkan berita sukan, terutamanya apabila melibatkan maruah dan imej sesebuah negara. Kegagalan media Vietnam dalam menyemak kesahihan maklumat sebelum menyiarkan laporan tersebut jelas menunjukkan kelemahan yang sangat memalukan dalam etika kewartawanan mereka.
Tambahan pula menggunakan laporan media Konoha yang diketahui sering mempunyai agenda tersendiri terhadap Malaysia sebagai sumber utama merupakan satu tindakan yang tidak wajar dan tidak profesional langsung. Dalam konteks ini, tindakan Kuang Hui yang lantang menggesa agar Tunku Ismail disiasat oleh FIFA bukan sahaja biadab, malah jelas bersifat seperti bocah Indonesia dan berniat jahat. Tunku Ismail sebagai figura penting dalam pembangunan bola sepak negara telah memainkan peranan besar dalam memacu kemajuan skuad kebangsaan. Melalui visi dan plan strategik yang diterajui oleh baginda, Malaysia berjaya melahirkan pasukan yang lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Menjadi satu kebiasaan dalam bola sepak moden apabila negara menggunakan pemain berdarah keturunan asalkan proses itu mengikut peraturan. FIFA sendiri mempunyai garis panduan ketat di bawah garis 7 statut FIFA berkaitan kelayakan untuk mewakili negara, termasuk kriteria hubungan warisan dan tempoh kediaman. FAM telah mengikuti segala prosedur ini dan kelulusan rasmi daripada FIFA adalah bukti kukuh bahawa tiada pelanggaran berlaku. Fitnah Konoha seperti ini bukan sahaja menjejaskan nama baik Malaysia, malah turut mengeruhkan hubungan sukan antara negara serantau. Sejak sekian lama, Indonesia telah diketahui sebagai satu negara yang mempunyai hubungan agak tegang dengan Malaysia dalam aspek bola sepak. Mereka seringkali mengambil kesempatan untuk meniup sentimen kebencian dan persaingan tidak sihat. Dalam hal ini, laporan palsu media Indonesia telah mencetuskan gelombang negatif yang akhirnya mempengaruhi media dan juga peminat bola sepak Vietnam. Mereka mungkin tidak menyedari agenda sebenar Konoha di sebalik penyebaran maklumat tersebut. Sebagai sebuah negara yang menjunjung prinsip diplomasi dan profesionalisme dalam sukan, Malaysia tidak akan terpengaruh dengan permainan kotor sedemikian. Peminat bola sepak tempatan pula diseru agar terus memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya yang sedang melalui fasa pembaharuan dengan kehadiran pemain-pemain warisan yang sah dan berkualiti. Penyebaran berita palsu sebegini tidak wajar dijadikan halangan dalam usaha membina pasukan yang lebih mantap dan berdaya saing di pentas antarabangsa. Dalam era digital ini, keupayaan untuk menyemak kesahihan maklumat sepatutnya menjadi tanggungjawab setiap media. Penyebaran maklumat tanpa verifikasi bukan sahaja mencetuskan kekeliruan, malah boleh membawa kepada krisis diplomatik dan kerusakan imej negara. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab media serantau untuk memastikan setiap laporan disandarkan kepada sumber yang sahih dan tidak terpengaruh dengan agenda jahat pihak tertentu. Sebagai penutup, Malaysia telah melalui proses warisan pemain berdarah Malaysia dengan penuh integriti dan mengikut undang-undang FIFA. Sebarang cubaan untuk mencemarkan nama baik negara melalui fitnah dan berita palsu harus ditolak sekeras-kerasnya. Kepada media Vietnam, khususnya Kuang Hui, adalah wajar untuk anda melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada FAM, kepada Tunku Ismail dan seluruh rakyat Malaysia atas keterlanjuran mempercayai dan menyebarkan fitnah ini. Maruah negara bukan bahan mainan dan bola sepak seharusnya menjadi medan penyatuan, bukan perpecahan. Malaysia tetap teguh berdiri di atas kebenaran dan kebenaran itu kini sudah pun terdedah dengan jelas melalui dokumen rasmi FIFA dan kenyataan FM. Kemenangan sebenar bukan sahaja dicapai di atas padang tetapi juga apabila kita berjaya mempertahankan maruah negara daripada serangan tidak berasas.